Hai semua dan salam sejahtera. Nama saya Nelly Clarissa. Umur saya 10 tahun. Saya berasal dari Sabah tetapi saya bersekolah di SK Kemedak Segamat Johor. Hobi saya ialah membaca buku dan juga bermain sukan. Kod sekolah saya ialah JBA 7048. Sekolah saya berada di kawasan Ladang. Hari ini saya ingin mengkongsikan rumusan tentang cerita di buku ini yang bertajuk Puteri yang Sebenar. Seorang putera ingin berkahwin. Dia mengebara ke seluruh negeri untuk mencari bakal isteri. Tiada seorang gadis pun yang ingin menawan hati putera. Permaisuri dan juga raja memperkenalkan ramai puteri di negeri sebelah. Tetapi tiada seseorang puteri pun ingin menawan hati putera. Pada suatu malam, hujan turun dengan lebat. Permaisuri, raja dan juga putera makan malam. Tiba-tiba terdengar bunyi ketukan pintu yang kuat. Putera membuka pintu itu dan tiba-tiba putera juga terkejut melihat seorang gadis yang basah kuyup dan menggeletar kesejukan. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang puteri dari negeri jiran. Dia tersesat ketika berjalan-jalan di dalam hutan. Dia berasa amat letih dan lapar. Raja berasa kasihan kepada gadis itu. Puteri diberi persalinan dan makanan. Putera suka kepada puteri. Permaisuri pula berasa sangat curiga. Sama ada gadis itu berkata benar ataupun tidak, yang dia sebagai puteri yang sebenar. Permaisuri mahu menguji gadis itu. Permaisuri mengambil sebutir kacang daripada tukang masak. Kemudian dia menyuruh dayang membentangkan 20 bidang tilam yang tebal di atas katil. Permaisuri meletakkan biji kacang di bawah tilam itu. Ini tempat tidur kamu, kata permaisuri. Baiklah, jawab gadis itu. Pada keesokan paginya, permaisuri bertanya kepada puteri bagaimanakah keadaan tidurnya pada malam tadi. Puteri memberitahu dia tidak dapat melelapkan mata kerana ada sesuatu di bawah tilamnya. Permaisuri berasa gembira mendengar jawapan puteri itu. Hanya puteri sebenar sahaja yang dapat merasa adanya biji kacang itu. Sahlah gadis itu seorang puteri. Permaisuri memberitahu raja dan putera tentang berita baik itu. Putera melamar puteri. Puteri pun bersetuju akan lamaran putera. Putera dan puteri pun berkahwin. Raja dan permaisuri berasa gembira. Akhirnya putera dapat berkahwin dengan puteri yang sebenar. Mereka hidup bahagia. Sampai di sini saja cerita di dalam buku ini. Dan satu lagi, saya ingin mengatakan sebuah pengajaran, yaitu orang yang berpengalaman dapat membuat pemilihan dengan tepat. Sekian, terima kasih.